Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Sebab video ni rakam waktu malam, tak ada waktu lain. Jadi dalam video ni saya nak beri sikit perkongsian berkaitan macam mana nak jawab soalan berkaitan pre-equilibrium. Okey, sebenarnya untuk menentukan rate law untuk mekanisme, sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama ialah rate determining step, yang kedua ialah pre-equilibrium, dan yang ketiga ialah steady state. Macam yang dinyatakan kat sini lah. Jadi dalam kita punya penerangan hari ni, kita nak bincangkan soal pre-equilibrium. Boleh? Okey, senang je. Jom. Jadi, macam mana nak tentukan? First, ni adalah untuk mekanisme. Korang jangan nak samakan dengan mekanisme organic chem yang ada banyak anak panah. Tapi dalam kes ni, mekanisme merujuk pada urutan atau siri tindak balas. Contohnya dalam tindak balas ni ada beberapa siri tindak balas yang berlaku kat dalamnya waktu hasilkan produk ni. Iaitu first kena lalu rate equilibrium, lepas tu ada reaction slow ni, lepas tu ada reaction fast. Dan semua siri tindak balas ni akan membentukkan tindak balas yang kat atas ni. Faham tak? Okey. Jadi inilah maksud mekanisme. Jadi seterusnya saya nak terangkan macam mana nak deduce by pre-equilibrium. Okay, nak identify pre-equilibrium. First, dalam soalan mesti dinyatakan using pre-equilibrium. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kat sini rapid equilibrium punya case. Yang rapid equilibrium ni nampak tak ada anak panah dua hala. Ini masuk equilibrium sebab dia berlaku dua hala. Dan tu ada satu reaction straight ni. Dia boleh ada satu reaction slow. Slow, fast, boleh jadi satu reaction juga. Okay, faham tak? Okay, so inilah maksud pre-equilibrium. Boleh ya? Okey, jadi macam mana nak menentukan pre-equilibrium ni? So, first step ialah korang kena menentukan rate law. Okey, rate law ni korang kena ambil daripada reaction yang straight ni. Maksudnya yang bukan equilibrium lah, bukan berbalik. So, kat sini dia ada dua jenis reaction, slow dengan fast. Jadi, korang kena pilih mana satu reaction untuk jadikan rate law. So kat sini reaction yang perlu dijadikan rate law ialah slow reaction. Pandai sebab ini ialah rate determining. Okey, cuba korang bayangkan. Rate determine untuk slow reaction, rate dia makin tinggi ke makin rendah? Makin rendah sebab masa lagi panjang diambil untuk melangsungkan reaction tersebut. Contoh, ada dua orang tengah berlari. Berpegangan tangan. Okey, jadi reaction jadi satu lari dengan laju, satu lari dengan perlahan. Okey, yang larian ni menunjukkan speed tindak balas tu. Means contohnya macam tindak balas A ni berlaku laju, yang belakang ni berlaku slow. Jadi A ni yang depan ni walaupun dia laju, boleh teka dia lagi laju? Tak, sebab yang ni beban. Yang slow ni beban. Dia mengehadkan kelajuan yang laju tu. So that's why yang slow ni yang akan menentukan kadar tindak balas dia, rate determining. Okay, nampak dia ada kaitan sikit dengan rate determining punya kaedah. Okay, so gunakan rate law untuk rate determining. So saya nak tukar rate law, V ni namakan rate of reaction. Lepas tu letakkan rate constant, K2. Lepas kan letakkan rate constant, kita letakkan apa? Letakkan tak sambil lah. Letakkan dia punya reactant. Ada dua reactant kat sini, H2NO2 dengan Br minus. So inilah dia. Boleh? Okey, faham dia? Okey, seterusnya barulah kita boleh pergi kepada equilibrium kita, rapid equilibrium. So rapid equilibrium ni sekejap. So inilah maksud pre-equilibrium. Kita ambil kira equilibrium punya juga. Okey, so macam mana nak buat? So kita kena buat ungkapan daripada rapid equilibrium ni sebab kita nak guna untuk substitute dalam rate law yang kita dapat kat sini. Okey, so kita ada so untuk equilibrium, kadar tindak balas forward adalah sama dengan kadar tindak balas backward. So sini sama kadar tindak balas dengan yang berbalik ni. Okey, jadi macam mana? K1. So untuk yang ni kita ambil forward rate sama dengan backward rate.
Okay, so kalau forward rate ialah yang ini. So kita ambil K1. K1 is the rate constant. So apa bahan tindak balas dia? H plus dengan HNO2. Okay, masukkan di sekali. Okay, sama dengan K backwards. K backwards ni inilah bahan tindak balas untuk backwards dan dia ke kiri. So ingat dekat balas ni berlaku kiri juga. Okay. Oh, faham tak? Okay, faham ya? Jadi seterusnya, ini ialah ungkapan untuk pre-equilibrium kita. Pre-eq lah. So, next, kita tengok dekat kita punya rate law ke sini dengan kita punya reaction dekat sini. Apa dekat reaction ni yang tak ada dekat bahan tindak balas? Okay, ni termasuk bahan tindak balas ni, kerana catalyst masuk. Ni bahan tindak balas atau reactant dengan produk. Apa yang tak ada? Kita tengok dulu apa yang tak ada. Okay, H plus ada ke tak? Ada. HNO2 ada ke tak? Ada. H2NO2 ada ke tak? Tak ada. Kau tengok kat sini, termasuk yang bahan tindak balas yang PR minus ni, catalyst tak ada. Produk ni pun tak ada. So, kita boleh menyatakan bahawa H2NO2 ni ialah sekadar intermediate. Intermediate ni ialah bahan yang tak wujud dekat reaktan dengan produk, tapi diwujud waktu sepanjang proses tindak balas tersebut. Okay, mesti hasilkan, contohnya macam reaction ni akan hasilkan bahan ni, lepas tu bahan ni pula akan digunakan untuk hasilkan produk. Okay, ini masuk intermediate. Tapi untuk konsep intermediate lagi perinci, korang akan belajar steady state lah, sebab korang akan gunakan betul-betul yang tu. Tapi ni untuk sekali memudahkan korang dah. Dan biasa intermediate ni ada dekat korang punya rate law. Dan inilah yang korang kena eliminate kan. Sebab rate law ni tak boleh ada intermediate, iaitu bahan yang tak ada dalam reactant dengan produk. Korang kena letakkan reactant produk juga dalam bahan, dalam rate law tersebut. Okay, so macam mana? Jadikan ini sebagai perkara rumus. Okay, buat macam biasa. Bahagilah ya. Okay, dan yang ini kita gantikan masuk kat dalam ini. K2 darab K1 H plus HNO2 BR minus. Okay, lepas tu ni semua perlukan dengan K1. Sebab yang ini datang daripada yang ni lah. Okay, nampak tak? So, seterusnya kita boleh permudahkan dia. So, kita permudahkan, kumpulkan semua rate constant ni sekali. Okay, dan sebenarnya kalau korang tahu, rate constant ni kita boleh ungkapkan sebagai rate constant kita lah yang baru, iaitu K. Rate constant baru kita. Jadi dia akan jadi macam ni lah. In which K sama dengan K2 darab K1 perkan dengan K negatif 1. Sama dengan juga, since K sebenarnya K2 darab K. Since K besar sama dengan K1 over K negatif 1. Okay, faham ya? Jadi inilah jawapan kita. Okay, so harap bantu untuk pre-equilibrium. So inilah dia, inilah jawapan kita. Rate value, rate constant yang baru. Okay, itu je daripada saya. Semoga bantu. Assalamualaikum.